Tak payah potong. Dengar dah orang kata jangan potong juga. Sah juga korban. Cuma babi je kau panggil. Faham? Soalan seterusnya. Tanam dalam pagar rumah ada ditanam pokok pelang. Kalau buah itu gugur jatuh di luar pagar, bolehkah kita ambil? Dadak khabar ke tuang dia? Buah orang, pokok orang jatuh di luar pagar. Buah cepedok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Santri Kampung TV, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, jom kita play bersama tazkirah dari Ustaz Azhari terus. Semoga bermanfaat. Mari kita play bersama. Let's go. Dok biasa ni. Buah cepedok di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Dah letak jawatan. Ambil. Jangan politik contoh. Okey? Buah orang tuang dia pokok dalam tanah. Buah luar tepi pokok ada pagar. Kita lalu ke luar pagar, buah dia jatuh. Boleh ambil ke tak? Boleh. Kenapa? Kerana luar pagar. Boleh makan? Tak boleh. Buah orang. Faham? Dah nak makan juga? No. Jalan hiliran ada jual buah, beli halal. Faham? Hak ni haram. Nah, kalau merasa baik, ambil bola pagar mula hak orang. Faham? Dah sana buat lapor ngah. So tak? Barang orang tak? Tak boleh. Dah jadi kira jatuh itu. Jadi tak nak buat luar pagar. Dah kalau dia parking motosikal luar pagar, boleh kemuah ke mana? Apa sedap ramuk main pagar-pagar itu. Mengaji pekoh ni luar pagar boleh kemuh. Nah. Bolehkah satu bahagian korban kita gabung dua korban dan akikah? Boleh. Tapi tak jadi sedekah tidak. Punah ranah Nabi. Kerana satu bahagian boleh satu saja. Yang boleh nak buat asing, dua bahagian kita masuk, satu bahagian korban, satu bahagian akikah. Boleh. Tapi kalau satu bahagian yang masuk, nak bagi dua pula, akikah dia, korban pun dia, jadi sedekah. Tak jadi korban, tak jadi akikah. Jelas? Soalan seterusnya. Bolehkah selawat diiringi dengan alat muzik, contohnya gitar, drum dan lain-lain? Kalau zaman dulu, zaman salaf, ada orang ketuk duh, kompang. Orang berselawat, dia ketuk kompang. Kelepung, 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 kelepung. Allahumma salli ala sayyidina. Kelepung, 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 kelepung. Ada sebagian fuqaha membolehkan. Tapi kalau masuk alat-alat muzik moden, kadang-kadang terheret membawa kepada fitnah. Sebaiknya tinggalkan. Jadi pandangan yang lebih elok, syaduz zara'i, diharamkan muzik-muzik moden mengiringi selawat. Kenapa? Akhirnya jadi tidak ada beza dengan lagu-lagu. Jadi kita bermadai dengan sedikit. Rebana dan sebagainya. Faham? Ni masuk dengan keyboard, masuk dengan drum, masuk dengan gitar. Sebaiknya tak usah kita masukkan dengan nama-nama Nabi, ayat Quran, selawat, istighfar. Jadi kita minimalkan bunyi-bunyi. Kerana apa? Bunyi itu hanyalah mensedapkan dengar saja. Dia punya fokus ialah lirik yang nak disampaikan. Sebab tu kalau kita nak bernasyid sekalipun, nasyid ni lirik-lirik agama, nak mengajak orang kepada agama, hendaklah dikurangkan bunyi instrumen, alat muzik. Ni kita sekarang nasyid, muzik, alat muzik dah kuat daripada lirik. Sedangkan nasyid, dakwah itu bukan duduk pada gitar, dakwah bukan duduk pada drum, dakwah bukan duduk pada piano, organ, dakwah pada lirik yang disampaikan. Patut muzik itu perlahanlah atas kaul yang memaafkan muzik. Ni dah muzik lebih kuat daripada dakwah yang nak disampaikan. Itu sudah menjadi berhibur namanya. Soalan seterusnya. AJK kunci pintu jamban, boleh tak berok depan pintu? Tadi mu nak masuk muzik kat Sarawak ni, berok depan pintu. Budak-budak pakar semua.
Jadi kalau rumah kita dia AJK kunci masjid, dia panasan dia nak berak depan pintu jambang tu kan. Dan kalau rumahmu orang nak tumpang berak, orang berak atas min, marah dah rumah kan, boleh pula rumah Allah. Mu ni kenapa ni? Rumahmu mu marah, rumah Allah boleh? Tak boleh. Faham? Dah kalau dia kunci, kamu jangan kunci. Rasah kita nak gerak kucing. Betul tak? Kawan berlari turun dari kereta berhenti sikit. Dia nak kunci pula tak? Kalau ada orang dalam boleh tahan. Tak? Dia kata memang dikunci. Buka masa semayang saja. Ada sebahagian ulama membolehkan kunci jika digunakan untuk perkara yang haram. Seperti orang ngisyak guna buat cocok dadah dan sebagainya. Jadi dikunci untuk keselamatan. Tak? Ada juga. Tengok-tengok keadaan lah. Hukum bermain alat muzik, ayah dok setuju. Dia kata saya dok cium bau syurga kerana lawang cakap dia. Dia begini, muzik ni khilaf ulama. Satu pendapat semua muzik boleh belaka. Alat sajalah, bukan nyanyi lagi, bunyi saja. Mau ambil gendang dung 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 harus. Mau ambil kopang kelepang harus. Mau ambil benda lagi sunai harus. Semua alat harus. Pendapat yang kedua, semua muzik haram. Pendapat yang ketiga, setengah-setengah alat yang terminima mungkin saja yang dibenarkan syarak, ada nas seperti kompang dan gendang. Itu pendapat juga. Dan pendapat yang keempat, yang tidak berlebih-lebihan diharuskan syarak selama tidak ada arak, tidak melalaikan manusia dan tidak ada perempuan yang menyanyi. Kerana ada satu nas yang menyebut ru'usuhum yu'suhum bil ma'azih wal mughniyat. Akhir zaman lalainya manusia sehingga kepala bergoyang-goyang dengan sebab muzik yang ada penyanyi perempuan menyampaikan lagu. Mana orang puan nyanyi tu dalam kitab Nalul Auta, dia nyanyi, ada muzik belakang. Pada orang dengar lagu opang tu nyanyi tu goyang-goyang. Nampak? Sampai masa ni diubahkan akan perangai mereka jadi seperti hayawan, lala sungguh seperti hayawan. Ada kata seperti kera dan babi. Apa begitu? Ada ulama kata murniat haram penyanyi perempuan dan ma'azif alat muzik tu sendiri haram dah. Pendapat yang kedua, murniat saja yang haram, ma'azih tu ngikut saja sebab perempuan tu menyanyi, jadi haram kata. Kalau tak ada perempuan nyanyi, tidak haram. Jadi, kau yang keempat, sedikitkan muzik. Kerana kalau banyak, kata Imam Syafi'i, dia menggelapkan hati. Kerana tidak berlebih-lebihan. Sama seperti bermain, jangan berlebih-lebihan. Kalau ayah tak suka, dosa. Faham lagi? Kerana ayah kita bukan macam kawan WhatsApp, macam kawan Facebook. Ayah kita, dia berkait dengan kita siapa ke padang mahsyar nanti. Soalan seterusnya 2 minit lagi. Boleh tak nazar gini, kalau ada duit lebih tahun ni aku nak masuk gerbang. Lembu aku hak ini ingatnya nak buat gerbang tahun ni. Kalau tak ada arang aku nak masuk gerbang terik ni. Jawabnya semuanya jadi sunat kita korban atas pendapat yang muafakat ulama. Atas pendapat yang khilaf, ada setengah kata wajib gerbang, ada setengah kata tak wajib gerbang. Yang kata jadi tidak ada khilaf pada wajib kita sembelih ialah aku sudah bernazar lembu ini sebagai hayawan korban. Tu tak ada khilaf wajib sembelih. Dok tahun ni, tahun depan. Kalau aku baik penyakit, lembu ni aku nazar nak jadikan korban, maka dia pun baik sakit, tak ada khilaf wajib korban. Tapi kalau baru ada lembu ni kena buat gerbang lah tahun ni. Faham lagi? Ada kata wajib sembelih, ada kata tak wajib sembelih. Kerana tidak ada kataan nazar, tidak ada wajib atas diriku, tidak ada kerana Allah jadi wajib, maka ada khilaf ulama. Sebaik-baiknya dosa kata nak jadikan korban, takut jadi wajib korban kita tak sembelih, berdosa. Soalan seterusnya, apakah hukum masuk mengaku hari raya haji simpan daging dekat seminggu dulu? Jawab baik-baik, dengar baik-baik. Kalau kita masuk akikah, sunat kita masak dan jamu orang. Sunat masak dan jamu orang.
Baik, bila kita nak jamu? Lebih cepat, lebih banyak pahala. Makna kalau kita jamu, hari ni pagi kita sembelih akikah, petang kita jamu, afdal daripada esok kita jamu. Jamu hari kedua lebih afdal daripada jamu hari ketiga. Lebih lambat, lebih kurang afdal. Tapi tidak ada larangan, 2 minggu, 3 minggu boleh berlaku. Dia sama macam daging korban. Yang kata jangan lebih pada 3 hari itu, sudah dibatalkan hukum, sudah mamsuh. Soalan seterusnya, ayah anak duduk di KM minta tolong ayah duduk Kampung Ejah masuk gerbang sebahagian. Soalan ni wajib ke wakil ayah untuk niat atau sah dia niat dari jauh? Sah niat daripada jauh boleh dah. Faham? Ayah tolong nak masuk gerbang saya kau cari ke? Ada dah bagian mu. Nak beli 800. Ayah wakil jual beli. Tu wakil. Ayah pun saya mewakili anak saya beli sebahagian dari seekor lembu korban. Faham lagi? Katanya tukang tuang lembu atau wakil, saya jual sebahagian dengan harga 800. Tu wakil jual beli. Faham? Ayah pun telefon, beli dah lembu mu, beli dah. Faham? Dia pun niat di KL. Faham? Di KL aku masuk korban satu bahagian tahun ini kerana-Mu ya Allah. Sah dah. Okey. Takbir raya haji ni lepas solat fardu saja atau solat sunat takbir juga? Takbir ada 2, takbir mursal, takbir mutlak atau takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni takbir yang dikaitkan dengan semayang. Habis semayang sunat takbir. Dalam solat dalam raya haji dia ada takbir muqayyad. Maknanya lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Faham? Tu imam pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faham? Bila waktu takbirnya? Esok-esok dulu. Waktunya pendapat dalam mazhab Syafi'i sebut hari itu ada 3 pendapat. Hak masyhur dan yang paling kuat, yang paling yang paling sahih, yang asah, yang lebih sahih, masuk waktunya selepas sembahyang subuh 9 Zulhijjah hari wuku. Esok raya haji. Kalau kita esok raya, hari ni subuh tadi subuh hari dia. Habis sembahyang subuh start dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu bila pula? Lepas mayang zuhur 9 Zulhijjah. Lepas tu bila pula? Lepas mayang asar sampai 5 waktu. 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Berapa hari? 5 hari. Bila last kali takbir boleh takbir? Selepas semayang asar 13 Zulhijjah. Mayang asar Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Faham lagi? Allahu Akbar, Allah lah. Mamu tahu ni lah. Sekarang garis 14 Zulhijjah dok sunat dok. Nampak lagi? Lah kali semayang so. Dan kita dah anda takbir. Takbir banyak riwayat. Riwayat paling pendek Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Erti tak? Nak panjang ke? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada 5 atau 6 riwayat. Pendek-pendek belaka. Mudah sangat. Sebab apa yang kita dah erti? Apa? Apa kita dah erti? Dah kita erti benda ni. Orang panggil dah erti, tak tahu ni satu benda. Tahu tak? Lagu dah wajib. Irama dah wajib. Takbir tu. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Hendaklah kamu bertakbir membesarkan Allah kerana Allah sudah banyak beri hidayah kepada kamu. Nampak? Ada soalan tak? Ya. Kita sembahyang hajat ada air depan. Air tu kita minum boleh, kita nak mandi boleh, nak siram bunga boleh. Dia tak salah. Yang salah iktikadmu pada air. Benda iktikadmu pada air.
Mu ambil air, mu basuh motor mu lepas mayang hajat. Apa pegangan mu? Bila mu jiru motor tu benda kepercayaan. Maknanya motor tu tak berlanggar, tak kena samang, tak ada otak pun. Gitu. Yang dibenarkan ulama, bila kita banyak mayang hajat, kita baca doa, kita tiup pada air, nampak tak? Kita pun bandi tubuh kita, ambil keberkatan. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan pada hidup aku. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan pada kenderaan aku. Tak salah. Tapi kalau mu beranggap bila mu jiruh gitu, air ini air hikmat, jadi tak berlanggar jadi apa? Itu salah. Sama seorang laki-laki dia pergi jiruh kubur ayah dia. Bapa pergi jiruh kubur tu. Padahal jiruh kubur tu ada kala boleh, ada kala salah. Jawab laki-laki tu nak suruh sejuk mayat ayahku dalam kubur. Kata umur, hei, mana boleh gitu? Inna ma yazduhu amaluhu bil dunia. Yang boleh mensejukkan ayahmu amalan dalam dunia. Mujiruh ni bukan untuk amalan dia. Jiruh untuk kemaskan tanah, tidak berdebu, hidupkan tumbuhan yang bertasbih kepada Allah, baru betul. Jadi kita jiruh, ambil mudah-mudahan dengan air yang dibacakan doa, keselamatan yang kumohon daripada Allah. Dibolehkan. Okey? Lagi soalan. Tengok kan jiruh aja. Orang jiruh aja. Ya. Oke, terima kasih kita telah menyimak dan mendengarkan ceramah dari Ustadz Azhar Idrus. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, ilmu yang bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami, manakala ada kesalahan dan kekurangan kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa, mohon maaf yang tiada batasnya. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.